Target GPS untuk batch kami 2.00. Untuk capai target tu, kita orang kena usaha keras. Tapi hakikatnya, bukan kami je penat. Guru pun. Sebab, cikgu pun berusaha. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Alright, sit down. Anybody absent today? Mana ada orang tak datang? Teacher ni tak nampak ke? Tak je. You guys dah siap ke homework yang I bagi hari tu? Mira, you dah siap ke belum? I wonder how, I wonder why. Yesterday I saw the blue sky, and oh, and I can see. Weh, korang dah siap kerja sekolah belum? Kebak tak? Sebab kita buat aman. Macam tunggu sikit. Malas tu belengah kau. Cikgu pun, Bi pun minta masuk pun. Dia, homework awak dah siap ke belum? Kalau saya tak siap homework teacher pun, saya boleh berjaya lah kat sana. You are so rude lah. Tell you guys, dah malas dah nak ajar. Pergilah. Cikgu tu. Cikgu ni. Nak cikgu tu. Mana? Cikgu Lisha. Cikgu ke yang nampak anak saya? Tak macam ni buat. Cikgu, do you know who am I? I am Datin Zahra. Tunggu surat dari tuan saya. See you later. Adik, kakak, Mai tolong bonda sekejap. Kejap bonda, Kejap. Wah, bonda buat apa ni? Guys, hari ni teacher bawa bahan baru tau. So, hari ni kita belajar guna cara baru. Tak apalah guys kalau macam tu. Thank you guys. Ada kaki tangan saya kan? Bangun dah sendiri. Cikgu okey tak? Korang, mana anak korang? Korang tak ada keterasa korang. Di atas tangga tadi, korang buat ada je. Sampai sekali dah. Korang ni nampak cikgu tu perlukan bantuan kan? Tolong lah. Memang ada tangan, ada kaki. Tolong lah common sense korang mana? Aku nak kena minta maaf kat dia. Tak ada pula. Mana Cikgu Lisha? Awak semua tak tahu ke? Cikgu Lisha tu ada play cancer. Dia ambil cuti sakit sekarang ni kat rumah. Cincang? Play cancer?
lah. Cikgu kena cancel. Cikgu kena cancel. Ya. Hah? Cikgu kena cancel? Ya, Cikgu Lisha kena cancel. Jadinya saya akan jadi cikgu bahasa Inggeris awak yang baru. Okey? Terima semua datang melawat Teacher Lisha. Dah lama ke Teacher Lisha ni sakit? Sebenarnya Teacher Lisha dah lama dah sakit. Sebab tu korang perasan bila dia ajar korang dia selalu tegas. Dan korang ni kemungkinan anak murid terakhir dia. Ini surat kiriman daripada Cikgu Lisha untuk korang. Teruntuk anak-anak didikku, hadiah yang paling bermakna, semestinya keputusan cemerlang kamu. Walaupun cikgu dah tak ada nanti, namun doa cikgu sentiasa mengiringi kamu semua. Maafkan cikgu andai ada terkuris hati, tersalah kata. Salam sayang, Teacher Lisha. Kami dari Batch MBBS mengucapkan Mana saya tak tejak. Teacher bawa barang-barang bahan baru. bodoh lah, baru.